SMB Ria ni dah ingat dia slow. Rupanya bila kita tengok graf, wow, dah tak slow guys, memang totally worth it. Jadi guys, total duit pelaburan Daus dalam SMB Ria dalam portfolio very agresif adalah sekitar RM6,400 dan ini adalah Daus top up secara sedikit-sedikit setiap bulan, bukannya lamsam lah RM6,000 lebih ni, top up RM100-200 setiap bulan. Maka daripada pelaburan Daus tersebut, Daus telah pun mengalami untung sebanyak RM360 ataupun dah grow 5.48%. Jadi memang betul guys, pada waktu dulu SMB Ria ni memang sangat-sangat slow sebab kita tengok, kita buka tak bergerak, kalau bergerak pun sikit saja. Tapi bila market macam sekarang ni yang sangat-sangat kucak-kacir, korang tengoklah emas, kripto, stok memang sangat-sangat kucak-kacir. Dah risaulah Ria ni tak perform, tapi somehow dia perform lah ketika ini. So dia tak rugi and dia dah start untung. Somehow dia punya untung sekarang pun dah sama level dengan SMB biasa pun dah kira okey. Tapi kalau nak lagi okey, nak lagi padu, kena pastikan dia lagi power lah daripada SMB biasa. Kalau tak, baik guna SMB biasa tu kan. So tak apa, memang dah nak cuba SMB Ria ini untuk korang semua, untuk korang lihat apakah ada reality, apa yang sedang berlaku apabila korang melabur lah dalam fund ni nanti. So kalau korang nak cuba Ria, korang boleh daftar Ria guna kod QCYVTW ini. So first kali korang kena download app MySMB and then kat situ dia tanya tau nak masukkan referral code, yang tu korang yang masukkan. Yang second, yang di bahagian Ria baru korang masukkan kod QCYVTW itu. Ada korang kena deposit minimum RM100 dan korang holder duit tersebut selama 30 hari dalam Ria korang, maka baru korang akan terima lah free reward RM10 tersebut. Dan kalau korang tak faham macam mana nak set up Ria ni, korang nak uji kaji lebih, korang boleh tengok saja di YouTube, search Ria SMB Daus DK, bakal ada video yang bakal bantu korang daripada awal sampai habis. So guys, cepat-cepat like video ni, komen korang dah cuba Ria ataupun belum, korang suka ataupun tidak, komen saja Daus nak dengar. Dan juga jangan lupa follow Daus, pastikan korang hilangkan button logo tambah kat tangan Daus tu. Dan jumpa lagi korang semua pada video akan datang. Ciao. Ini bukan financial advice, hanya invest duit yang sanggup loss sahaja. Daus hanya share update investment Daus di platform yang Daus guna.